percubaan terbaru. Sedapat maklumat lah. Terpulang lah nak percaya tak percaya. Tapi saya pun tak tahu maklumat ni betul ke tak betul. Tapi agak menarik lah maklumat yang saya dapat ini. Ini berkaitan dengan Anwar Ibrahim yang dalam keadaan terdesak lagi ni. Jadi dalam keadaan terdesak ni, dia cuba nak tarik lagi lah sokongan ahli parlimen daripada pembangkang. Cuba untuk dapatkan sokongan ahli parlimen bersatu dan juga PAS. Kenapa? Kalau Anwar dia kata dia ada 2/3 majoriti parlimen, dia dipilih, dia dah ada sokongan ahli parlimen, kenapa dia nak tarik lagi ahli parlimen pembangkang ni dengan membelakangkan kepimpinan parti? Pemimpin parti PAS, pemimpin parti bersatu. Kenapa? Sebab Anwar kata dia ada numbers. Ada 148. Dah culik 6 orang dari itu hari dah. Dia dah culik 6 orang ahli parlimen bersatu. So sekarang ni dia buat kerja lagi dah ni. Why now? Kenapa sekarang? Hantar perjumpaan, jumpa dengan ahli parlimen PAS, jumpa dengan ahli parlimen bersatu. Anwar, Tuan Mahathir dah bagi tahu. Oi Anwar, turunlah. Tak malu ke Anwar? Engkau tunggu apa lagi? But dia akan berusaha lah. Tak tahulah ni. Ini mungkin lepas ni jangan terkejut lah. Tiba-tiba Anwar umum peruntukan ahli parlimen. Dia akan bagi peruntukan ahli parlimen pada pembangkang. Tak mustahil guys. Sebab dia muka tak malu. Akan buat umum peruntukan ahli parlimen. Dia akan diberi. But ingat, mana-mana ahli parlimen, kalau ahli parlimen pembangkang ni bersatu ke PAS ke, kau sokong Anwar Ibrahim, habis. Gone case. Saya bagi tahu ni, gone case. Tak payah nak. Jangan. Kita nak selamatkan negara ni. Baik, insyaAllah lah. Selagi mana keadaan sekarang ni saya tengok orang tak sokong Anwar lah. Sebab tu dia dalam ketakutan, dia dalam panik. Jadi dia cubalah bermacam-macam cara untuk dapatkan sokongan daripada parlimen untuk dia lah. So kita tengoklah, parlimen ni pun panjang lagi guys. Parlimen ni sampai bulan Mac. Parlimen ni sampai bulan Mac. Maknanya puasa lah, sampai puasa lah. Parlimen ni bersidang sekarang ni. 30 lebih hari tak selasa lah parlimen bersidang ni. So panjang lagi lah episod ni kan. Cuma now Anwar dalam ketakutan. Seperti mana tempoh hari kita ulas. RUU untuk URA tangguh. Sebab dia tahu takut undian dia tak dapat. Ingat bila dalam parlimen dia nak dapat simple majority 112 ahli parlimen. Dia parlimen kita ada 222. Simple majority 112. Jadi kalau rang undang-undang tu yang tak perlu 2/3 2/3 ni 148. So kalau rang undang-undang yang tak perlu 2/3, dia kena dapat 112 ataupun majoriti lah kat situ. So kalau undian tersebut tak dapat majoriti, tak dapat majoriti bermakna itu adalah dikira sebagai undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Yes. Bermakna official lah. Sekarang ni memang dia tak ada sokongan dah, tapi tak official. So itu kan jadi official, dia kena tak jawatan. But Anwar Ibrahim, dia takkan mengaku kalah guys. Dia akan all out. Ditambah pula sekarang ni dengan false flag yang depan mata korang. Kau tengoklah false flag kot. Sekarang pula ketegangan pula dekat Middle East ni. Sekarang dah kecoh dah ni lah. Israel dengan US nak serang Iran. Tu pasal harga emas melambung tinggi tu. Sebab dia orang punya jangkaan nak perang ni. So kalau berlaku benda tu, kita pun terkait lah. Terkait macam mana? Ni Selat Melaka ni. China akan backup Iran. Russia akan backup Iran. Ni Selat Melaka ni. Itu sebab saya bagi tahu, siapa yang menguasai Selat Melaka, dia menguasai dunia. Siapa kuasai Selat Melaka guys? Itu sebab kenapa Anwar buat perjanjian Trump, kita pertikaikan perjanjian pertahanan. Sampai sekarang tak ada. Ni Khalid Nordin. Saya tengok Khalid Nordin ni kan. Saya perhati dekat dia ni. Cuba divert kenapa Khalid Nordin. Bukan Menteri Pertahanan. Apa intipati perjanjian pertahanan dengan US ni? Apa intipati dia guys? Kan korang dah tahu tak? Ada 2,100, ada 3,400.
Korang tahu tak perjanjian pertahanan kita dengan US ni? Sampai sekarang kita tak tahu. Khalid Nordin, menteri yang bertanggungjawab, tak dedahkan pun apa sebenarnya perjanjian yang kau sign ni. Kita nak tahu perjanjian apa yang kau sign ni. Adakah US boleh buka base kat sini? Adakah US apa benda? Kita nak tahu. Kita lah pemegang taruh, kita rakyat, kita berhak. Tak ada guys, sampai sekarang tak ada. Inilah dia. Inilah Madanon lagi ni. Sebab tu misi hari ni selamatkan negara guys. Selamatkan negara. Dan begitulah juga. Kalau saya harap korang jangan masuk dalam perangkap. Perangkap apa? Now mereka tengah mainkan isu kononnya Perikatan Nasional ni berpecah. PN sekarang ada masalah perbalahan. Bersatu dengan PAS konflik. Perikatan Nasional punya pengerusi pun sampai sekarang tak dapat lantik-lantik lagi. Macam-macam lah. Majlis Syura, lepas pula bergaduh pula. Macam-macam cerita dimainkan. Guys, dengar saya cakap ni. Kau orang parti ke? Kau bukan orang parti ke atas pagar ke? Kita fokus misi selamatkan negara. Bukan parti. Parti tu dia nak jadi apa, itu dia punya pasal. Kita fokus selamatkan negara. Penyatuan Melayu melangkaui politik kepartian. Ini kau jangan tinggal. Kau ceritalah macam mana pun, macam-macam cerita timbul pun, penyatuan orang Melayu ni kau jangan tinggal. Yang ini kena konsisten ni. Keduanya, sign mati lawan Anwar Ibrahim. Sign mati lawan Anwar Ibrahim. Tapi ada juga tanya, habis tu macam mana? Ni mafia Cenai. Evo ni semua, Farhas apa semua, relax. Dia akan jadi domino guys. Lepas satu, dia akan jadi macam tu. Kita kena fokus. Yang penting orang Melayu jangan berpecah. Bangsa Melayu jangan berpecah. Negeri mana sekalipun, bangsa Melayu mesti solid. Ingat tu, solid. Kita mesti bersatu ni. Jangan pecah dah. Tak boleh pecah dah. Kalau kita pecah, kita akan hilang negara ni. Kalau kita berpecah, habislah. Bangsa yang melupakan sejarah dia akan dijajah semula lah. Kalau kita orang Melayu ni, bangsa Melayu ni, kita lupa sejarah kita ni, kita akan dijajah semula lah. So now, dia orang tengah mainkan kononnya bersatu, bergaduh dengan PAS. Bersatu dengan bersatu memang kita tahu dah. PAS pun bergaduh dalaman, pro ulama, pro profesional, macam-macam lah cerita dimainkan. Dia gini je guys. Dua-dua pun, PAS pun, bersatu pun, dua-dua dengan Tun. Tun Mahdi, ayah dia Tun lah. Tun kat IGN tengah berehat. Nanti dia keluar, sabar. Itu je lah. Satu kau orang Melayu je. So cerita-cerita ni kau tak payah nak beremosi. Bagi penyokong parti kau jangan nak bergaduh pula. Ni bergaduh. Jangan buang masa. Kita ada misi lebih penting. Selamatkan negara ni. Selamatkan tanah air ni. Dapat? Boleh? Ada 2,100, 3,007 ni. Boleh tak? Fokus kita ni. Selamatkan negara ni. Kunci dia penyatuan orang Melayu. Itu kunci dia kalau kita nak selamatkan negara ni.